Hidup ni memang Allah design pattern kan susah. Cuma susah tu jangan sampai rasa lelah, rasa menyusahkan, mengeluh. Ni bahaya. Susah tu memang sifat orang beriman. Masalah kita satu, struggle. Kita nak keluar daripada sifat struggle untuk dapat senang. Ni payah, ni masalah. Sedangkan semua orang sedang struggle untuk masuk ke syurga. Struggle nak berubah, struggle nak jadi lebih baik, struggle nak bersedekah tapi duit tak ada. Maka itu kebenaran. Kebatilan apabila struggle dengan intention, dengan fikir tu nak keluar daripada sifat struggle tu untuk senang, untuk mudah, untuk kaya semata-mata, kan? Untuk hidup senang lenang semata-mata. Ini masalah, ini bahaya. Itu maksud fa inna ma'al usri yusra. Hidup ni memang sifat luarannya itu susah, banyak tribulasi, banyaknya ujian, ancaman, cabaran kehidupan. Namun jangan rasa lelah, jangan sampai mengeluh, jangan kita rasa menyusahkan. Semayang ni, ibadah ni, kerja menyusahkan, letih lah, penat lah. Ini masalah. Sebab tu kena ingat, susah ni letak dekat luar diri. Sebab dalam diri kita adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali bila mana hati kita, diri kita tidak ada Allah. Kenapa susah masuk dalam hidup kita? Sebab Allah tak protect, Allah tak filter, Allah tak jaga diri kita. Maka menyebabkan terbelenggu dengan pelbagai masalah. Maka itu first point yang kita kena clear, kena faham tentang tajuk ni. Yang kedua, tentang integriti. Integriti ni bahasa moden lah, bahasa agama, iaitu sifat amanah. Satu soalan pada jemaah semua lah. Kalau perempuan, doktor kata, cik, pakcik ada 3 hari je lagi untuk hidup. Soalan, balik daripada hospital tu, apakah amalan yang tuan-puan akan tumpu, akan beri fokus? Taubat, lagi 2. Sedekah, baca Quran, lagi. Wasiat, ni advance sikit. Wasiat. Terima kasih atas jawapan tu. Sepanjang saya buat training, saya kuliah, tak ada seorang audiens pun pernah bagi jawapan saya akan pergi kerja seperti biasa. Tak ada. Soalan kedua, kenapa kita mula terfikir bila mana kita lagi 3 hari nak mati, yang kita nampak ibadah tu taubat, qada solat, wasiat, sedekah, baca Quran. Kenapa? Menunjukkan pada kita rupa-rupanya selama ni daripada kita grad sampai mungkin bersara, kita tak pernah rasa kerja itu ibadah yang paling besar, yang paling banyak kita spend hidup kita ni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kegagalan. Ini sangat malang jemaah sekalian.